Bang. How are you? Everything good? Okay. But, tolong tambah ni sikit. Ni je yang boleh. Dah habis dah. Right. So tonight's gonna be a big night. I'm just gonna keep on here. Apa cakap macam tu? Mami nak kek ni. Afan, tadi Afan dah makan kek kan? Afan nak kek lagi. Afan, boleh tak jangan buat perangai malam ni? Okay, tonight is Baba's big night. First time Baba buat buffet Ramadan. Afan nak kek lagi. Afan tak nak kau dengan Mami. Sam, is everything okay? Well, it seems like he's in a phase right now. I mean, please, keep an eye on him. Tonight is my big night. I don't want something bad happen. Boleh? I'm trying, okay? By the way, food is great as usual. Alhamdulillah. Thank you so much. I ada banyak benda nak buat kat kitchen. Catch you later. Okay. Love you. Mana Afan ni? Afan? Charlie tanya. Terima kasih. Okey, atas pelancaran koleksi Rais yang malam. Ramai peminat tertanya, untuk tahun ni tak ada duta ke? Kenapa ya? Sebab tahun ni memang kita sangat yakin produk kita ni boleh laku keras dan ramai orang beli. So, I tak rasalah I perlukan duta tu apa semua. Macam you tengok. Ramai kan yang datang waktu pelancaran kita ni. So, I tak rasa yang kita memang perlukan seorang duta. Oh, macam sebelum ni, Hak akan menjadi duta kepada Siang Malam. Kenapa tidak tahun ni? Macam yang kita semua tahu, Hak terlalu sangat banyak kontroversi. So, I tak nak disebabkan dia habis nanti I punya produk. Dan korang pun tahu, kita pun tak tahu Hak dekat mana sekarang. So, kita lupakanlah Hak tu. Okey, pada pendapat Encik Alif, patut ke orang macam Hak tu diberi peluang kedua? I have no comment. Cik, cik apa cik? Cik? Afan, come here, Afan. Afan! Afan! Come here, Afan! Afan! Tengok apa Afan dah buat. Cik, I'm so sorry. See what happened? Benda ni? It was an accident. I told you to take a good care of him, kan? You all belum puasa ni Cik Bang tetap nak gosip dengan cerita suami dia neraka tu dah jadi head chef dekat hotel terkemuka. Masyuk sampai siap dah laser paruh kat kepala tu. Tapi itulah bulan puasa ni Cik Bang teringat pula dekat salah seorang artis terkemuka tanah air. Ups, bekas artis. Cik Bang terfikir, mana Hak Zuhal sekarang? Ada yang kata dia dah jadi tablik. Ada yang kata dah jual ikan. Ada yang kata kena sorok dengan Illuminati. Mana dia kalau tak time-time ni muka dia penuh kempen sana sini. Lagu raya pun tak ada tahun ni. So, persoalannya di mana Hak Zuhal? Kusyuk betul tu. Tengok apa? Tak ada apa. Saja scroll-scroll berita. Let me help you. Tak kena duduk saja kan? Tak apa. Jangan mengada. Tuan Puteri mana boleh buat kerja. Biar hamba abdi yang abadi ni buat. Tak payah tahu cakap hamba. Tapi, kalau I puteri, then that means you putera. Betul juga tuan. Wait, I got a surprise for you. Surprise? Lauk favourite you. Daging kicap cili padi. Lagi better daripada kari orang ni. Tak sukanya macam ni. Kenapa pula? Belum try lagi dah tak suka? Tak suka sebab makin bertambahlah berat badan I nanti. Asyik makan sedap-sedap macam ni. Azan lah. Afan, makan. Mari duduk sini. Afan, pergi duduk sebelah Baba.
Tak nak Mami suap. Budak ni mengadanya. Dah, pergi duduk sebelah Mama. Mami duduk sini. Mami boleh suap juga di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqana wa qina azabana. Ya Allah, berkatkan rezeki kami dan jauhkan kami dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Makan kuih dulu. Kuih dulu. Sayang, nanti lepas habis makan, I kena go back to cafe tau. Because I need to settle some stuff. Ingatkan kita boleh tarawih sekali ya. Next time? Okay? But, Yup, bos. how's everything? Okay? Kita ada problem, bos. Apa dia tu? Telur kita habis stok. Telur habis stok? Bukan 2 hari lepas baru restock ke? Itu masalah dia. Kau pergi check kat store kan? Okay. Saya pergi tengok sekejap. Telur habis stok? Takkan tikus pula Tak pernah ada tikus kat kitchen ni. Seberat nafasmu, ku sedia menjadi sandaranmu. Di sini ku berdiri berjanji mencintamu hingga aku tak lebih usia. Aku mencintamu dengan tulus, biar aku tak lebih usaha lelah nafasku dengan melamu. Cintai dengan tulus. Saya bangun. Sayang. Saya bangun. Good morning, princess. Tak payah nak good morning princess sangat lah. Dah pukul berapa dah ni? Baru pukul 10. Pukul 10. Oh, ya Allah. Sayang, kita terlajak tidur. Kita tak sahur. Kenapa you tak bangunkan I? Sorry, I lupa set alam. Kenapa you tak bangun pula? I pun lupa set alarm. Penat sangat lain Afan. Nak pergi mana ni? Nak kodak subuh lah. Dah subuh. Nak imamkan tak? Baby, I pergi dulu, okay? Kita buka puasa sama-sama tak hari ni? I don't think so. I'm so sorry. Sebab today cafe is fully booked and there's a lot of things yang I perlu monitor dekat cafe. Apa kata? I pergi kafe. Look, baby, kalau you pergi kafe, kita kena pergi dengan Afan. So, buffet Ramadan, kafe penuh. Nanti takut kecoh. Takut jadi macam hari tu. It's okay. Faham je. It's fine. Tak apa. I'll make it up to you. Nanti kita makan buka puasa sekali. Promise. Promise? Promise. Okay. On. On. I pergi kerja dulu, okay? Okay. Bye. See you. Mami, Rafa lapar lah. Budak bertuah ni. Afan kena belajar puasa, okey? Walaupun kita tak sahur tadi. Tak nak. Rafa nak makan. Rafa nak makan nugget. Mami gorenglah nugget tu Afan. Rafa dah lapar. Afan? Nak kenal dengan aku, tikus ni. Bat. Kau dah nampak tikus ke kat kitchen ni? Tikus?
Dia dah make sure memang kita dah kemas lah. Bersih lah tempat ni. Masuk ni. Telur hilang. Tikus makan telur ke? Betul juga Tak apa. Okey. Kamu buat kerja. Baik, bos. Pen tak basuh. Telur kupas. Takkan tikus pula kan? Ke kau tak puasa? Saya puasa lah, bos. Dah, dia buat kerja dulu kat belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak? Salam. Afan? Ni, kenapa datang sini? Saja nak buka puasa Mama. Jamie kerja. Bosanlah berbuka berdua je. Eloklah. Boleh buka puasa dengan Mama. Ni, Mama plan nak buka puasa dekat masjid. Lepas tu, sambut tarawih. Macam mana nak berbuka kat masjid, Ma? Afan siapa nak jaga? Lah, bawa je lah. Afan punya nakal sekarang ni, Ma. Dia tak nak dengar cakap. Kakak, dengan budak lelaki ni, kena pandai ambil hati dia, kena jadi kawan dia, kena bagi dia percaya dekat kita. Ma, kakak dah habis cara dah ni, Ma. Hujung akal dah ni. Dah, itulah cabarannya. Mama boleh je jaga kakak tiga beradik? Mama kan superwoman. Mama, please, Mama. Kita buka puasa kat rumah je hari ni. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Mama, kuih nikmat ke tu? Mana Mama dapat ni? Tadi sebelum kakak sampai, jiran sebelah ni bagi. Dia orang Kelantan. Lama ni tak makan. Surprise! Nikmat. Thank you, Art. Welcome. Your favourite kan? Setahun sekali baru jumpa. Tak apa. Give me your favourite you makan. Ambillah satu. It's okay. Kak, dah lah tu makan. Kakak ada kontak Ak. Hah? Hak? Tak ada pun. Dia ada kontak kakak. Tak ada. Kenapa ni, Ma? Mama ada tengok video Cik Bang. Betul ke Ak meniaga ikan? Meniaga ikan? Ma, kalau dia ikut tak boleh pun. Logik sikit kot. Meniaga ikan. Tiba-tiba Mama terfikirkan Ak. Macam mana dia nak sambut Ramadan. Macam mana dia nak raya. Yelah dia tak ada siapa-siapa kan.
Woi, pencuri! Woi! Kau nak pergi mana? Ha? Kau dah curi makanan aku. Kau tak bayar, kau nak lari. Ha? Jumpa pun tikus ni sebenarnya. Hak. Mimi. Sorry tau. Apa benda kau buat ni, Hak? Kau tahu tak, kau pecah masuk kafe aku. Aku boleh report polis, tahu tak? Ya, aku tahu. Aku minta maaf. Tapi aku dah... Aku tak tahu mana nak pergi. Maksud kau? Rumah kau sebelum ni? Ya, memang sebelum ni aku ada rumah. Tapi kau tahu kan, rumah aku semua agensi aku bayar. Sekarang ni pilih agensi aku dah lingkup. Sekali rumah-rumah aku dah kena sita. Lepas tu sebelum ni kau duduk mana? Beraninya kau cuba cari aku, seperti tiada apa yang berlaku padaku, pada dirimu. Kau benar-benar tak tahu malu. Beraninya kau cuba yakiniku, sesenang itu maafkanmu. Maafkan semua salahmu, kau memangmu kata malu. Diam, sudah cukup ku Menangis hati ini, ku juga bersimpati. Maafkan apamu, maafkan sayang. Diri siapa pula Thank you so much. Yeah. Excuse me? Ni tempat aku ni. Spot ni ada nama kau kan? Memang dah tak ada nama, tapi aku basking kat sini hari-hari. Aku ni dah 2 hari tau basking kat sini. Kau jangan nak menipu Ke kau ni majlis bandaraya dengan topi dengan mask segala macam? Ya, memang 2 hari lepas aku tak ada kat sini sebab aku ada hal. Aku rasa kau better cari tempat lain lah. Sebab aku pun dah set up kat sini. Diorang pun ramai nak dengar aku nyanyi kat sini. Asal aku pernah nak kerja tempat lain? Aku basking kat sini selalu. And orang kat sini semua dah biasa dengan aku nyanyi. Dia tak dengar aku nyanyi, nanti dia mengigau. Betul. Bang, kau kenal ke Mamat ni? Tak kenal. Tak pernah nampak pula. Oh, tak pernah nampak. Kata dah biasa. Bang, kau dah dalam kat sini kan? Memang kau tak kenal. So, point kau? Point dia sekarang ni tempat aku. Sekejap, aku nak tanya kau. Kau bayar ke tapak ni? Tak. Dah tu, ni open space. Bisa bercepat dia dapat lah. Kau ni banyak bebel lah. Kau kemas sekarang sebelah Google tempat kau. Oh, nak jadi abalong kawasan. Tapi kan, muka kau ni macam familiar lah. Kau ada basking ke kat mana-mana? Tak ada pun kat sini lah basking. Kalau macam tu, aku tak boleh nak tolong lah. Sebab aku pun dah set up kat sini, ramai nak dengar aku nyanyi. Aku rasa kau boleh cari tempat lain and kau rasa kau free, kau boleh jemput tengok aku punya performance. Kalau tak, kau boleh pergi berambut. Tamina mana datang? Lepas tu dia dah claim tempat tu tempat dia. Sekarang aku tak boleh cari income. Dah lah duit saving aku dulu aku dah guna untuk beli kereta. Dah berapa lama dah kau buat kerja ni kat kafe aku? 1 minggu. Patutlah banyak barang masak aku hilang. Kau punca dia. Kau ni pun satu tau. Kalau dah masak tu, cuma basuh balik. Minyak pen. Okay Jamie, aku minta maaf. Tapi aku just nak sikit je lagi masa. Nanti aku dah kumpul duit aku, lepas tu aku bayar. Bro, macam ni. Kau tak payah bayar aku 1 sen pun. Tapi kalau kau nak aku tolong kau, aku boleh tolong. Saya nampak isteri saya rapat dengan lelaki lain.
Lelaki memang macam tu kan? Afan? Buat sini remote tu. Ni bagilah Afan tu cerita Afan dulu. Afan, kita dah berapa juta kali tengok cerita ni, Afan. Bagilah Mami tengok cerita Mami, please. Buat sini remote. Tak boleh, tak boleh. Afan? Afan! Afan! Afan, nanti Mami report kat Baba. Repot lah, tak kisah, tak kisah. Budak ni. Afan! Kau ni... Afan! Afan! Masuk lah. Selama ni kau tidur dalam kereta kan? So, start hari ni, aku rasa kau dah boleh tidur dalam office ni. Sebab office ni pun aku jarang pakai. Sini. Sini. Jimmy, thank you tau. No worries, no big deal. Lepas tu kalau kau nak sahur ke apa, kau just pergi kitchen, masak as usual. Tapi jangan buat kotor. Lepas masak, pakai, basuh. Alright? Okay, bos. Make yourself at home. Aku nak do something kat kitchen jap. Aku tolong. Tak apa lah, tak perlu. It's okay. Temani dirimu selagi ku mampu. Ibu buat apa kat dapur? I nak cek barang. Nak tengok barang cukup ke tak untuk you masak untuk berbuka nanti? Rasanya kita baru je lepas stock up. Kenapa you nak masak ke untuk berbuka nanti? Tak pun. Sebab dekat kafe tu banyak barang dah nak habis. So dekat rumah pun kenalah cek kan? Nak jadi suami mithali. Sayang, kita ada makan coklat ke masa sahur tadi? Masa sahur tadi tak ada. Kita makan nasi dengan telur masak kicap. Dan kenapa ada coklat kat bibir you tu? Coklat? Oh, ini coklat sahur tadi. I have it for desserts right after sahur. Tak mandi ke? Mandi, cuma kita kan manusia. Manusia tak perfect. So, kita sering buat kesalahan. You know what? I ada banyak benda nak kena settle dekat kitchen nanti. I kena kerja dulu, okey? Sayang, buka puasa kat rumah hari ni? Hari ni, I'm so sorry. I don't think so. Sebab banyak benda dekat kitchen tak settle lagi. Hal apa yang tak settle-settle lagi tu? Staff kan ada? Okay, kali ni dia special case sikit. Sebab ada tikus. Tikus? Gelinya. Okey, settle dulu. Itulah, I kena pergi kitchen sebab I kena monitor. Sebab sekarang ni buffet Ramadan memang ramai orang. Tak adalah. I pun tak ingin nak buka puasa dengan husband sendiri. Okay, I nak post gambar letak caption #dan iftar with Habi dan tarawih with Habi. Apa kata kita buat sekarang je? Masamnya muka. Lepas tu, you cakap #dan hantar Habi work. So, main apa? Main-main dia ni. Okay, look. Macam ni. Apa kata nanti lepas cafe I dah kurang sikit orang, I take one day off. Nanti from morning until night, that day off, you just spend time with me. And then you buat lah hashtag macam-macam, banyak mana pun kat you punya Instagram. Okay? I promise. Promise? Okay. Okay. Pergi dulu. Ni kau.
Cantik! Mina ni tak ada hari ni. Siapa cepat dia dapat lah, bro. Check, check, check. 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 Tes, tes. Tes, tes, tes. Check. Kenali ini, kenalimu terus kekadian. Sudah. Apa ni celaka-celaka ni? Bulan puasa ni. Kalau nak nyanyi, nyanyilah lagu nasyid ke, bagi ceramah ke, selawat ke, elok sikit. Sorry lah. Tak faham aku budak-budak ni. Bulan puasa macam ni pun nak faham. Dia mebel lah benda pula. Ya tak ya juga asal Mami tengok masak apa tu, Mami? Sup ayam, Afan. Mami, Afan lapar lah. Afan nak makan. Afan, sabar sikit je lagi, okey? Dah nak masuk waktu berbuka dah ni. Alah, Afan nak makan. Afan dah tak nak tunggu dah. Afan, sabar sekejap je lagi boleh? Afan nak sekarang. Afan tak nak tunggu lah. Fine. Afan dah big boy tau. Afan kena belajar puasa. Come, sit. Careful, panas. Tak sedap. Kenapa? Masin ke? Tawa ke? Mami masak tak sedap. Baba masak lagi sedap. Mami masak rasa sedap macam Baba. Afan tengok lapar ni. Afan? Sesungguhnya, aku berpuasa hari ini. Perempuan ni memang tak ada adab, Kau sabar ya? Zami! Besi! Selamat berpuasa! Ya. Apa ni? Apa tempat stres? Mana pergi dari pengantin baru you? Pengantin baru zaman bila? Mira. Penat. Ingatkan lepas kahwin ni, I dah boleh goyang kaki jadi princess kat rumah, kan? Tapi tak. I lagi penat daripada kerja kat Papa Jam Crunch, tahu tak? If I knew it was going to be this tiring, I wouldn't have quit my job. Memanglah. You ingat full-time housewife ni stay dekat rumah tengok K-drama je sambil goyang kaki? No, babes. Tanggungjawab besar tau. Tak lah you kahwin buy one free one. Dapat husband dengan anak. I faham, sis. Tapi, cuba bertenang. Let's take a breather. Macam mana you handle semua ni? Dengan 2 anak lagi? You dekat sini? Dan anak-anak you siapa jaga? Ni you kena tahu. You kena tahu macam mana nak jaga mental health seorang stay-at-home wife. Okay? And don't worry, babies I ada dengan Afi. Kalau Afi ada dekat rumah, I pass 100% dekat dia. Sebab I pun perlu manjakan diri I tau. Dan kalau Afi tak ada dekat rumah, I hire babysitter. Easy. Tak mungkin I boleh hire babysitter untuk Afan. You nak Jamie tu merajuk dengan I. Asal tak boleh pula? You yang jaga Afan setiap hari kan? So, you deserve it. You can take 1 day off. Tengok macam I boleh pergi jalan-jalan, boleh pergi param, boleh pergi buffet Ramadan, boleh pergi terawih. Oh, Allah. Best you be. Best kan? Hey, babes. Nak pergi Muare tak? Habis tu Afan tu, macam mana? Tahu tak, dia tak nak turun sebab dia tak nak mandi tau. It's okay. I will handle him.
You pergi siap-siap. Are you sure? Don't worry. Trust me. You pergi siap-siap. Afan? Sedang berehat akan kembali. Saya kembali dia ni. Ini peluang aku ni. Memang tak alah hidup kau dengan aku. Babes, kita makan kat mana ni, babes? Kat depan tu je. Oh my god, babes, you have to try the cakes. I love their cakes. Excuse me? Babes? Babes? Sorry, siapa? Siapa tu? Siapa tak? Okay. Sayang? Ya, sayang? Encik ni buat apa tu? Sayang. I tengah kemas dapur. Mana pergi lauk sahur tadi? Oh, lauk sahur. Mestilah dah habis time sahur. No, tadi tinggal satu lagi telur goreng masak kicap. Tak, sahur tadi I yang last makan. So, I habiskan semua. Ya ke? Yelah, takkanlah dia hilang macam tu je. Anyway, I was thinking, I buka puasa kat kafe hari ni. Kita kena fun sekali. Tak boleh. Tak, bukan tak. Maksud I, kafe hari ni Ramadan buffet fully booked. Pack. So, dekat kafe tu akan ramai orang. So, I will be busy in the kitchen. That's fine. I buka puasa kat kitchen pun okey. Susah lah, sayang. Sebab knowing Afan akan lari back and forth. Lepas tu kitchen tu sangat bahaya. Yalah. Sorry, baby. Seminggu sekali kau datang padaku membawa cinta yang suci. Kau yang curi mic aku kan? Kau boleh tak perangai ni jangan jadi budak-budak sangat? Kalau kau tak puas hati kau cakap depan-depan. Aku tak puas hati lah ni aku cakap. Sekarang ni kau dah ambil tempat aku. Tengok aku dah tak ada income tau. Sebesar-besar kawasan ni, sebesar-besar KL ni kat sini juga kau nak basking kan? Kalau kau dah tahu besar, kau carilah tempat lain. Aku baru pindah sini. Tempat ni je yang dekat dengan aku. Faham? So pindah lagi. Ya Allah, sengalnya mamat ni. Okey, aku malas nak gaduh sebab benda-benda bodoh macam ni. Kita cari makan sama-sama. Kata basker kan? So apa? Kau nak kita nyanyi dua kat sini? Lepas tu orang tak tahu nak dengar mana satu dah jadi macam kelab. Macam tu. Kau boleh tak bagi aku habis cakap dulu? Maksud aku kita rotate. Dah hal-halang kau mati-mati juga nak tempat ni kan? Hari ni turn kau. Esok turn aku. Dan seterusnya. Take it or leave it. Kalau dah 5 hari seminggu, kakak buka puasa dekat sini. Kakak pindah je lah dekat sini, Kak. Boleh teman Mama jadi AJ Kiriwang sekali. Kalau berdua je dengan Afan ni, Ma, memang tak buka puasa lah kakak nanti. Cik bergaduh je 24/7. Kakak, dengan budak lelaki ni lain sikit. Kena pandai ambil hati dia, kena jadi kawan dia. Tak boleh tegas sangat. Dah habis usaha, tenaga dah nak cuba ambil hati budak ni, Ma.
Ni kakak, Mama tak masak hari ni. Mama buka puasa dekat masjid. Mama bertugas. Ni, kakak pergi buka puasa dengan Jamie dekat kafe. Buat surprise dekat dia. Afan tak apa, biar Mama yang jaga. Afan? Afan jadi good boy, okay? Okay. Promise? Promise. Macam tu lah. Dia jadi geng rewang masjid dengan ini. Okey tak okey tu? Kau lapar? Kalau lapar, aku boleh masak kan? Puasa lah gila. Kau tu dah apa hal? Muka dah macam kena pisang, kena lenyek dah. Lama-lama jadi cekodok tau. Tak, sekarang ni Minah tu sekarang ni dia dah pandai-pandai buat jadual untuk aku basking. Tempat basking aku. Faham tak? Masih pasal Minah tu. Ya, masih pasal Minah tu. Dia nak di kalung kawasan buat jadual pandai-pandai. Lepas tu sekarang aku rasa macam nak mencarut. Tapi bila aku nak mencarut, aku fikir aku puasa. Sabar. Kau puasa. Kita kena fight untuk benda yang penting bagi kita. Mana Hak Zuhal yang aku kenal dulu Yang fight untuk Samira tu? Tu dulu, Mi. Tapi sekarang ni dua keadaan yang berbeza. Tak ada ni berbeza. Dulu sama je. Kalau dulu Samira penting bagi kau fight untuk dia. Sekarang ni tempat basking tu penting bagi kau fight lah untuk tempat basking tu. Betul tak? Dan mulai saat ini bagimu tanggung jawabku. Jamie? What's he doing here? Sam. Mira. Jamie? Hak datang sini memang dia menumpang je. Dia duduk sini sekejap. Menumpang? Dah berapa lama? Dah satu minggu? 1 minggu lebih? 1 minggu. 1 minggu lebih. And you didn't say a word to me? I was... No. Actually, I yang suruh Jamie jangan beritahu you. Yeah. Hak, are you okay? Kenapa you kena menumpang kat sini? Panjang cerita, Samira. Sayur. Lagi? Cukup. Takkan sebab benda kecil je you nak marah I ni? You rasa tu benda kecil? I tak rasa benda tu benda kecil, tapi I tak expect pula yang you akan, take this personally. Of course I'll take this personally. Cuba you bincang dengan I dulu sebelum you buat satu keputusan. Okay? Boleh? Jom discuss. So sekarang ni you rasa Hak patut duduk dekat office I ke tak? Benda dah terlambat. Buat apa nak discuss sekarang? You've made a decision kan? Takkan nak tiba-tiba halau dia keluar dari your cafe? Lepas tu? Jamie, this is not about Hak. It's about you. Cuba bayangkan kalau I buat apa-apa tanpa beritahu you. How would you feel? Okay, Samira, look. Sayang. I'm so sorry. I tak tahu pula benda kecil ni yang I tak inform kat you ni boleh buat you jadi terasa macam ni. Lama. Dah nak masuk imsak dah. Just... Sayang, apa kata hari ni kita buka puasa sekali? Sama-sama. Nak? Tengoklah macam mana. Okay.
Cinta yang datang bagaikan bintang kejora, biar beribu hangat terbayang wajahmu sayang. Kau nak mula office ke? Tak apa. Okay je. Just do your thing. Aku nak check staff schedule. Kau okey tak ni? Pasal semalam. Aku okey. Tapi Samira, biasa. Aku tanya sepatah, dia jawab sepatah. Ini semua salah aku kan? Okey, tak apa. Aku explain kat dia later. Okay? Hak. No need. I think it's okay. Aku rasa just dia pun makan hati sikit dengan aku sebab I spend most of my time dekat cafe and not at home. Biasa. Okay. Tapi kalau kau ada apa-apa, kau beritahu aku, okay? Kau tak keluar? Aku nak keluar ni. Kau puasa tak? Puasa? Takkan tak puasa. Nampak? Alhamdulillah, berkat bulan puasa. Ni dah lama dah dia duduk dekat kafe tu. Lama. Lebih seminggu. Kakak baru tahu ke? Ya, Ma. Kakak tak faham kenapa dia tak boleh inform kakak. Bolehlah kita discuss, fikir sama-sama macam mana nak tolong dia. Ni tak. Dah lah tu Kak, kakak dah tahu kan. Lepas dah kantoi boleh pula ajak kakak buka puasa kat kafe. Tapi sebelum ni, Kemain tak bagi kakak pergi sana. Sebab tu rupanya. Baguslah tu Kak. Ni Kak, apa kata kalau kakak invite buka puasa dekat sini. Ajak Jamie sekali bincang dengan dia elok-elok ya. Mama yang beri nak jumpa Hak kan? Taklah. Mama dah move on. Dah move on dah. Asal stop? Sedap lah. Aku tak ada mood hari ni. Hari ni hari aku basking, aku mana nak tekak. Kau tak perlu bertekak pun. Kau simpan je suara kau sekejap lagi nak nyanyi. Aku datang sini saja je. Nak dengar kau nyanyi. Sama je pun. Aku pacak mic, aku buka speaker, aku nyanyi. Aku lain. Aku pakai QR code. Cuba main balik melody tadi. Malas. Cubalah. Tapi aku dengar tadi not bad tau. Sedap juga. Aku tak siap lagi pun. Aku amin-amin je pun. Tak apa. Cuba je. Hai. Okay. Okay. Thank you. By the way, aku Bella. Panggil aku Is. Is. Ismail? Skandar? Ke Iska Benayang? Tu ni. Panggil aku Is je. Is je? Misteri Sebab tu ke kau pakai mask? Macam tak pernah cabut je? Identiti
Alah, aku nak dengar suara aku, bukan rupa aku. Kenapa? Kau buruk Gerak. Sila. Makanlah. Tak baik lambatkan time berbuka. Kalau you tunggu Hak lambat lagi balik. Kadang-kadang pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. I just risau pasal dia. Okay? Entah dia buka puasa kat mana, dengan siapa. Tahu-tahu he's alone. Pandai-pandailah dia. Sekarang ni you tengah makan dengan I. You fokus ke I je lah. Okay, I get it. I tanya pasal dia tak boleh. Tapi you tolong dia, boleh pula. Samira, look. Selama ni, you yang nak buka puasa dengan I tau. So, sekarang kita dah buka puasa sekali. Dah dinner kind of ish. Lepas tu, you nak tanya pasal Hak pula. Kenapa you sensitif sangat ni? Betul lah kan, I just tanya je pasal dia. Why not? You tanya pula pasal I. I'm sorry, Jamie. How was your day today? It was alright. It was okay. I was looking forward for our berbuka puasa kind of dinner. Tapi, you know, it's all ruined, I think, because of your question. Hak. Amin. Air je. Thank you. Ya. Thank you. Bila kau nak start nyanyi? Kau dah kenapa sekarang tengah maghrib kan? Kau balik dulu. Aku kan cakap aku datang sini nak tengok kau nyanyi, bukan nak balik. Bila kau tanya kau sambil boleh tak? Ya? Kenapa kau menyanyi ya? Bapak random gila soalan kau. Tapi, aku rasa dengan menyanyi, aku akan jadi lagi ekspresif. Kau apa? Sebab passion. Klise lah. Tapi aku faham je. Shit. Ini sama-sama tak? By the way, Mama nak buka puasa kat rumah dia esok. We'll see how. I takut cafe full house. The kitchen needs me. Yeah. Okay. Mama sudah bawa Hak sekali. So I guess I'll just go with him then. Thank you, Hak. Okay. Esok. Kalau macam tu, I tutup kafe ya. Lela lela bolela semua. Lela lela bolela. Alala lela le. Woo, thank you so much everyone. Kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Aduh. Tak apa. Kau tak bawa je. Sure? Ya. Yeah. Okay. Hey Is, Hmm. kau tahu tak suara kau sedap? Suara kau ni macam suara penyanyi famous tu.
Mana kereta kau? Sampai sini aku tolong urut barang. Tak apa. It's okay. Aku parking jauh gila. Kat sana. Kan aku dah cakap tadi teman. Jalan nak balik rumah aku kat sini lah. Okay. Tak. Anyway, besok kau datang tau. Kita basking sama-sama. Aku happy gila hari ni. Tapi besok turn kau. Tak payahlah turn tu. Kita datang je. And kalau kau rasa kau nak nyanyi, kau nyanyilah. Aku tak kisah pun. And sana jalan rumah aku. So kita jumpa besok. Datang tau. Yang tak datang. Alright? Bye-bye. Hi guys. Dah ready? Ready? Pergi rumah Mama? Rumah Mama? Now? Okay. Allah, aku minta maaf sangat. Aku sorry, aku lupa nak inform kat kau. Benda simple, suruh sampaikan pun tak boleh ke? Tak, bukan I tak nak bagi tahu dia. Cuma semalam I balik awal daripada kafe and I tak jumpa Hak. Takkan I nak tunggu dia kot? Ya, betul. Lagipun semalam I balik lambat sebab I ada hal sikit. See? Tak apa, it's fine. You ada hal ke lepas ni? Sikit. Mama dah lama nak jumpa you, Hak. Kalau kau settle hal lepas tu, tak boleh. Apa betul lah? Ya, lagipun I memang nak jumpa Mama. But how about this guys? Korang gerak dulu, tak sampai. Sure. See you later. Alright. Okay? Yes? You memang sengaja tak ajak dia kan? Tidak, tak ada niat pun. Memang I tak jumpa dia and hari ni pun cafe off. Dah lah, jom gerak. Malas nak gaduh. Daripada tadi aku dah ajak tau. Samira. Hi. Kejap. Aku dah buat list lagu untuk kita nyanyi malam ni. Nah, tengok, okey tak? Alah, tapi malam ni aku tak boleh join. Alah, kenapa pula? Aku rahat sikit je. Okey, tak apa. Kau datang lepas buka pun tak apa. Aku ada je kat sini. Alah, tapi aku tak janji. Okey je. Tapi besok. Besok aku janji. Sure Aku lah? datang. Yep. Okey. Baiklah. Bye-bye. Pandangan matamu membuatku terjatuh, tersungkur di dalam hatimu. Ku terpaku yang ku tidak tahu, degup kejang pikiran melayang sudah terkena. Abang? Oh, dah salah. Azan. Okey, kalau dah azan. Okeylah macam tu. Jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqna wa qina azabannar. Amin. Kan? Sayang, thank you boleh tengok ubat. Nick what? Ni ubat kuih ni. Dekat mana? Yang bawa. Ya, tadi tepi jalan lupa. Saya beli tu. Kenapa dengan kuih tu? Ni kuih favourite kakak. Dia akan makan setiap kali bulan Ramadan. Oh, sedap sangat lah. Sini, sikit jadi rasa. Ni, baik. Oh, bahulu salut dengan gula apung. Yang ni Jamie pun boleh buat. Senang je. You nak I buat tak? Ni Mama ada masakkan lauk favourite Mama masak tak? Allah. Kena masak lemak. Nak kuah lagi tak? Sikit ni. Kuah. Sikit. Lagi? Mah, ni lauk favourite Jamie juga. Oh, ya ke? Ana.
thanks tau bawa kuih tadi. Tadi saya teringat tu yang bawa tu. Anyway, how's life? Life was okay. Yeah, I happy sebab less pressure. Bangun pagi saya tak nak fikir pasal image saya sangat. Tak nak fikir pasal nak buat konten. Ya. That's good. That's good. Kalau you perlukan apa-apa, just let me know tau. I boleh try tolong. Mira, you dengan Jamie dah banyak sangat tolong I tau. Yang tempat tinggal tu. You jangan marah Jamie. I'm the one yang suruh dia jangan beritahu you. You know what's funny? Dulu, you nak tengok muka Jamie pun tak boleh tau. Tapi sekarang, you pergi kat Jamie minta tolong dia. Kan? Inilah kau nak ikutkan sekarang. I dah okey dengan Bella. Ya, insyaAllah I akan keluar dengan cepat. Who's Bella? Bella, the one you ingat. The basking girl. Okay. Yang turn out dia macam okey. I rasa I je yang macam terlebih assume dia. And you know what? Suara dia macam sedap. Macam Arah Johari. Dia terik. Power? I happy tengok you macam ni. I pun happy tengok I macam ni sebenarnya. Ak. Raya tahun ni, Raya dah dekat sini. InsyaAllah lama tengok macam nanti. Lagipun nak bukan ada tempat nak raya pun kan. Baguslah kalau macam tu. Sebab Syahir dengan Syamir, diorang raya kat rumah mak mentua diorang. Mama raya sorang-sorang di tahun ni. Ma, kakak raya kat sini lah tahun ni. Hai mama ni. Belum apa-apa lagi dah lupa kat kakak. Belum lagi hak bawa calon menantu dia. Siapa? Mira. Tak ada apa-apa lah, Mak. Tak ada. Hai. Bella, kau free tak? Free? Dengar? Tak, aku nak kau dengar ni. Aku ada buat melody tadi tapi tak habis. Aku macam tak ada idea. Kau dengar? Boleh? Best. Tapi aku rasa macam ada kurang something. Cuba main balik. Jap. Rekod. Oh, perfect. Nak nyanyi tak malam ni? Mana ni? Serius lah? Serius lah. Baby. Sayang. Saya gerak kafe dulu Okay. Hey. You okey tak ni? Tak larat sikit je. Pening. Itulah sahur tadi makan macam tak lalu je. Nak pergi klinik tak? Tak apalah. Nanti saya makan ubat, I should be okay. Tadi lepas saya muntah pun ada rasa ringan sikit. Ke sebab makanan sahur tadi? Tak tahu yang. Ke sebab makanan favourite you semalam yang you makan? Jamie, I tak ada mood. I bergurau. Setiap masa nak bergurau. Okay, sorry. Tak apa. I pergi kafe dulu. Nanti, lepas habis everything, come back home, I jaga you. Okay? Okay tak? Okay. Okay.
Samira. Love you. Sepatutnya ku bahagia dengan masa yang menjarakan kita sementara. Namun aku rindu kehadiran kamu dalam hidupku yang kosong tanpa kamu. Namun aku amat menyayangi kamu dan baru ku sadari bila kau tiada di sini. Namun aku amat menyayangi kamu dan baru ku sadari. Dan baru ku sadari bila kau tiada di sini. Thank you. Sami! Sami! You nak pergi mana? Mira, you apa kat sini? Tak ada. Jenny call I tadi. Nak tolong tengok kayu. So, I datang lah. Apalah disusahkan you. Ish. Mana dia susahkan I? Dia call I tadi dan kebetulan I free. So, I datang lah. Dan I baru balik dari cafe here. Dia dah bawakan ubat dan makanan. You nak makan tak? Insya, anak-anak you kat mana? Ada dekat nursery. Boleh pula dia susahkan you, suruh you bawa semua benda ni. Dia tu tak boleh balik ke? That's why dia nak tolong kat I. Dia cakap kalau perlu pergi klinik, Roger dia. Ish, you ni dengan cafe pun dia nak jealous. Tak jealous pun. Speaking of cafe, cuba teka siapa dekat situ. Siapa? Siapa? Hak Zuhal. Oh my god, girl. Okay. I dah lama tak dengar story juicy macam ni. Tell me, what happened? Okay, jap. I nak makan ubat dulu boleh tak? Okay. Boleh. I pamaskan ni jap. Panas. Haji Bam ada satu video fresh nak share dengan korang. Korang judge lah sendiri. Namun aku amat menyayangi kamu dan baru ku sadari. Cebam rasa memang confirm jantai di sebalik topeng tu adalah Hak Zuhal. Dia nak prepare comeback ni agaknya. Cuma Cebam nak nasihat sikit lah dengan Minham nyanyi dengan dia tu. Jaga-jaga sebab Hak Zuhal ni kalau ikut history dengan perempuan-perempuan dia rapat, semua end up dengan disaster. Assalamualaikum. Sayang? Jaga. Bibi? You okay? Dah makan dah? Ubat dah makan? I masak dah makan? Sayang, you dah tengok video ni? Video apa? You dah jumpa Hak tak tadi? Is he okay? You ni kan, sikit-sakit pun fikir pasal Hak. I tanya satu pun tak jawab. I risaukan dia je. You tahu kan video-video macam ni boleh bagi kesan kat dia? Samira, for once, boleh tak you fikir pasal diri you sendiri? You tengah sakit tau. I'm fine, sayang. I dah makan ubat tadi. Thank you. Okay, kita duk fikir pasal dia duk fikir pasal Hak. Okey tak okey? Alah, I naik dulu lah. Panas. Is. Apa? Okay, sekarang ni aku nak kau jujur dengan aku. Jujur benda apa yang kau excited sangat ni? Kau Hak Zuhal kan? Betul tak kau Hak Zuhal kan? Penting ke? Penting lah. Sekarang. Kalau penting, kau anggap je lah kau Hak Zuhal.
Serius ah? So selama ni aku menyanyi dengan penyanyi popular. Yelah, Ya. kau nak minta tolong sikit boleh tak? Apa dia? Boleh tak kau jangan beritahu siapa-siapa? Lah, kenapa? Sebab aku tak rasa ada orang tahu dan aku tak nak orang tahu. Nak pergi mana? Tak nak basking ke mana ni? Tak ada mood lah. Bella. Apa yang buat kat sini? Saja. You okay ke? I dah tengok dah video tu. Okey, insyaAllah. Samira, hak. Sayang, you buat apa kat sini? Saja. Singgah. You pun tak beritahu I yang you nak datang kafe? Macam selalu? Oh, tak. Sebab tadi bila I nak keluar rumah, you tengah solat. So, I tak nak kacau you solat. And I pun dah lambat. That's why. Okay. You pergi mana? You keluar rumah dulu tapi I sampai dulu. I pergi stock up. Beli barang untuk kafe. Sebab hari-hari barang memang habis kan. So, Hak, kau okay? Okay? Haus. Haus. Biasa. Aku pun haus. Aku pun tengah lapar ni. So, buka puasa kat kafe hari ni? Macam biasalah, sayang. Macam biasa. Macam biasalah, I buka puasa sorang-sorang lagi. Guys, I keluar dulu Hello everyone. Jom kita basking sama-sama. So, siapa-siapa yang nak request lagu, korang boleh request. And jangan lupa untuk tap screen korang and jangan lupa share. Alright. Let's go. Mana Hak Suhal? Bukan Hak Suhal lah. Mana was talking? Boleh dengar benda lagu ni apa? Korang ni janganlah bagi saya bersalah. Saya tak boleh nak cakap sebenarnya. Tapi, apa yang saya boleh cakap? Yang saya bangga dan saya seronok bila dapat buat lagu dan duet dengan penyanyi terkenal. Tapi saya tak sebut siapa YTJT. Susah sangat ke kalau kau tak peti nama aku? Tahu. Rasa cinta, tapi tidak lupa pada yang selalu bersujud meminta kepadamu. Bina mahligai di dunia di surga. Is. Hak Zuhal. Apa? Oh, orang panggil nama famous baru nak berhenti. Kau dah janji dengan aku tau. Janji apa? Kau janji kau takkan bagi tahu siapa Bella. Aku tak bagi tahu orang pun. Aku sebut aku bangga je. Benda tu betul. Bangga kau ingat aku bodoh ke? Kau bangga sebut nama aku lepas tu views kau naik. Itu yang kau nak sebenarnya kan? Tak, kenapa sekarang kau nak marah-marah ni? Tak make sense kau tahu tak? Aku ingat kau nak semua benda ni. Aku nak semua ni ke engkau yang nak semua ni? Kau buat macam kau kenal aku lama Padahal kau tak langsung kenal aku. So lepas ni kau nak claim apa? Is. Sekarang kau dapat fame kau kan? Tak, kenapa kau nak marah-marah sekarang ni? Sekarang orang dah start tengok bakat aku. Sekarang kau nak sentak macam ni. Dah tengok bakat kau So, enjoy your 15 minutes fame. Tapi kau ingat kau jangan sesekali ni lagu aku. Lagu kita? Lagu aku, melodi aku. And one more thing, aku ingat kau different daripada orang lain tapi kau sama je. Ha, memang
Sukses je, Bang tak pernah salah. Memang confirm jantan viral bertopeng tu adalah Hak Zuhal. Tapi motif daripada topeng, kenapa? Identiti baru ke? Ke sebab senang nak tipu budak-budak baru nak up? Tapi apa pun Cik Bang seronok lah. Kalau Hak nak masuk industri balik, ceria sikit. Kalau tak sendu dek. Dia ni memang nak kena cili lah mulut dia. Hi, Sam. Awak balik? Everything good at the cafe? Everything's good. Everything's fine. Malam ni I tidur bilik Afan, okay? Sebab? Sebab boleh, Dek. Sebab boleh, Dik? Ya Allah, apa lagi ni, Jamie? Penatlah lelaki aku imu-imu ni. Tu bukan Hak Zuhal. Ambil aku saja. You, I nak ambil gambar dengan you boleh tak? Kau padam sekarang gambar aku? Tapi kita pun minat you. Siapa benarkan kau cuci gambar aku? Lagaknya dia ni. Yang kau kenapa? Kau rekod video kan? Kau rekod video Kau nak tahu aku siapa? Rekod! 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 Oh, bulan puasa ni orang sibuk nak cari pahala ni. Kau semua sibuk nak cari dosa. Apa pasal? Ni balik ni mesti kau nak buat gosip kan? Leave me alone! Apa dia tu? Itu lah gaya. Apa aku buat tadi ni? Kenapa ni? Tak sihat ke? I just wonder, kenapa orang tak boleh biar hidup cara I nak hidup? Jangan macam ni. I penat daripada dulu sampai sekarang orang still guna I. Kenapa I tak boleh hidup macam orang biasa? Ni bukan pasal netizens kan? Ni pasal Bella, betul tak? How do you know? I dah tengok dah video tu. And I faham perasaan you. It's not the same. It's not the same. Kalau nak compare masa you dengan Jamie jauh beza. And after one another, Hak mengucap. Ramai orang yang appreciate you, okay? Ramai yang support you. Ramai yang tak kisah whether you're Ishak Cik Mat ataupun Hak Zuhal. Mama ada. I pun ada. Samira. Hak. Samira, apa benda ni? You tak malu ke? Apa maksud you? Sekejap, kalau staff I nampak you berdua-duaan dengan Hak dalam office I sendiri, what would they think? I'm always here, Jamie. And I'm not nobody. I'm your wife. You're my wife. So act like one. Jamie, I'm sorry. No, Hak. This is not your fault, okay? Jamie, apa yang merepek ni? You know what? Bila I tolong Hak bagi dia duduk sini dekat office I thought you be happy. I tak sangka pula yang you akan... Tak sangka I apa? Huh? You know that's your problem. Selalu bersangka. Even with me. We were fine before this. We were fine before him. Jamie? Guys. I rasa this is all because of me and Jamie, thank you so much bagi aku stay kat sini. Guys, I rasa macam... Hak? Guys. Hak, where are you going? Hak? Samira. Happy now? I guess so, I don't know. Jamie, you tahu tak? All of this wouldn't have happened kalau you jujur dengan I dari awal. You tahu tak kenapa I tak bagi tahu you yang Hak ada dalam office I?
Sebab Hak sendiri yang cakap dekat I, jangan bagi tahu you. And too many times I bagi tahu you, you tak pernah dengar pun. Okay, fine. So the fact that you tak puasa, siapa suruh tak beritahu I? Yes, Jimmy. I've known from the start and you tak puasa. Selama ni I senyap je. Tunggu masa you beritahu I. Tapi sampai ke sudah you senyap. I don't know. Sebenarnya I'm sorry. I tak tahu. No, Jamie. Kalau you tak sorok, mungkin I boleh tolong you. Whatever your problem may be. You know what's your problem? You don't trust me. Just like how you don't trust me with Hug. And you know what's the worst part? I'm your wife. Samira. Sayang. Don't. Kenapa semua benda tak jadi? Kenapa hidup aku malang? Nah, kenapa kau tak ada kat sini? Kalau kau ada kat sini, kau tahu apa nak buat, kan? Kakak? Afan? Allahu Akbar. Kakak? Tak jauh berfikir, berharap tak tahu mana yang benar ataupun salah. Mungkin kita terlalu mudah bersama melawan dunia. Dan kini engkau tahu tiada yang lebih mengerti selain diriku. Temani dirimu selagi ku mampu, temanimu sampai ke hujung waktu. Temani dirimu hingga kelabu mataku, tetap aku setia bersama. Assalamualaikum. Ya, Jamie. Ni kenapa tercegah masuklah? Mama. Ha. Tak apalah, Ma. Kita duduk luar je. Okay. Samira mana? Ada kat dalam bilik. Mama dah bagi tahu dah Jamie nak datang. Tapi dia tak nak keluar. Tak apalah. Biar dia tinggal dengan Mama dulu. Mama pujuk dia. Sebenarnya, apa cerita? Sebenarnya kita orang gaduh. Jamie rasa Jamie dah buat Samira sedih. Dah kecewakan Samira. Ma, Jamie ni bukan suami yang baik ke? Astaghfirullahalazim. Apa cakap macam tu? Tak, sekarang ni Jamie lost sangat. Jamie rasa Jamie dah kecewakan Samira. Jamie dah kecewakan diri Jamie sendiri. Macam inilah Jamie. Mama nak share mutiara kata sikit. Jadi suami yang baik bukan bermakna kita tak pernah berselisih faham atau bertengkar.
Tapi macam mana cara kita nak selesaikan masalah tu? Tapi ni lain, Ma. Jamie memang nak buat Samira happy je. Ya, Mama tahu Jamie nak bagi dia happy. Tapi dia tak boleh expect yang Jamie ni jadi perfect. Macam tu juga Samira. Dia tak boleh expect Jamie untuk jadi perfect. Tapi kan, Ma, ni lain sikit. Sebab Jamie kantoi tak puasa dengan Samira. Astaghfirullahalazim. Yang tu Mama tak nak masuk campur. Tak apalah. Afan, jom balik. Baba, Mami tak ikut sekali ke? Mami tinggal dengan nenek dulu ya. Afan balik dengan Bapa. Jangan nakal-nakal tau. Okey, Nek. Ma, Jamie balik dulu lah. Tak lah, I rasa macam I dengan Jamie dah tak serasi. Joy, merepek lah you, Sami. Baru tak sefahaman dalam satu hal. Lepas tu tak serasi. Girl. Bukanlah, pasal hak tu lah. Okay, kenapa dia susah sangat nak percayakan I? I'm his wife. Okay, I dengan hak dah tak ada apa-apa. Kenapa dia susah sangat nak percaya benda tu? Kalau I ada dekat dalam tempat Jamie, I pun rasa benda yang sama tau. It's okay to feel insecure sometimes, even in marriage. Okay? Memang dia salah tak bagi tahu you awal-awal. But, cuba you letak diri you dalam kasut dia. Apa you rasa? Tak nak. Bawa kaki. Weh, Samis. I serious ni. Okay, fine. Tapi yang dia tak puasa tu. Babe, I geram gila laki I gang plastik hitam. Okay, about that. You ada tanya dia tak? Kenapa dia tak puasa? Tak? Mana tahu dia ada gastrik ke? Tak ada, he's fine. Mana tahu dia ada sakit lain ke? Sakit apa? Mana I tahu dia laki you kan? The point is, did you ask? Fun. Tinggi Baba sedapnya. Oh, ya ke? Oh, sedap, nampak sedap. Baba, betul ke Mami belajar dengan Afan? Kenapa pula Afan cakap macam tu? Kenapa pula Mami nak merajuk dengan Afan? Sebab Afan selalu buat Mami marah. Taklah. Mami kan sekarang ni dia tengah rehat dekat rumah nenek. Baba, Afan rindu Mami lah. Afan sayang Mami. Afan sayang Mami walaupun Mami marah Afan. Afan sayang Mami, Baba sayang Mami. Is, aku betul-betul minta maaf dekat kau, Is. Aku tak patut pun expose kau macam tu. And aku tak ada niat pun. And aku ingat kau nak come back. Bella, come back benda ni. Ha? Kau tahu tak, kalau ikut hati aku nak come back, aku petik jari tau. Tapi apa yang kau buat masa tu, I feel used. And susah kau orang nak terima sekarang ni yang aku selesa macam ni. Ha? Bella, aku tak percaya orang lain tau. Aku faham, Is. Aku faham. I mean, life aku sebelum ni pun biasa je, Is. Tapi lepas jumpa kau, semua berubah, Is. Apa yang berubah? Sebab kau dah famous? Bukan. Habis tu? Aku kenal kau as Is, bukan Hak. Bila kita nyanyi sama-sama, aku rasa something dalam diri aku ni bercahaya. Tapi bila kau tak ada, aku rasa cahaya tu terpadam. So, sorry. Ni dah 5 kali tau kau cakap sorry. Nak maafkan ke tak ni? Tapi dengan satu syarat. Apa dia?
Kau nak jadi pandai duit aku lagi tak? Weh, of course lah nak. Pasangan hidup pun boleh. Ha? What my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. Hello? Waalaikumsalam. Siapa ni? Ni. You okay kan? You kat mana ni? Ada kat tempat kita ni, tapi... Okay, actually I nak minta tolong you sebenarnya ni. I'm glad you're okay, tapi I'm sorry I tak ada mood. Datanglah please. And I nak kenalkan you dengan someone. Okay, you just send location dulu, nanti I tengok macam mana, okay? Alright. See you. Terjaga dari mimpi, tertulisnya abadi, menyelami, menjiwai kasih yang ku impi. Bahagia terasa bertanya dari Samira? Oh, finally dapat jumpa awak juga. Ya Allah. Sorry, you siapa? Oh, okay. Sorry. Saya Bella. Pasangan duet Is. Siapa Is? Hak Zuhal. Hi, Zuhal. Oh, hi Bella. Nice to meet you. You tu. Mana? I mean, Is. Mana Is? Mira. Hi. Is cakap ada benda nak beritahu? Bro, kau cakap kau nak jumpa aku. Mira? Ya. Ini sebab I ajak you datang sini. Dan bro, aku ajak kau jumpa sebab ada orang nak jumpa kau. Okay? Good luck. Samira. Kita duduk dululah. Samira, I minta maaf. Sebab I tak pernah bagi kepercayaan penuh I dekat you. Pasal hak. Pasal I tak puasa. I'm not perfect. Kenapa you tak puasa? Can you please tell me why? It's so childish. Tapi I memang tak pernah puasa penuh daripada I sekolah rendah. And benda tu dah jadi macam habit. Biasalah bila puasa ni Milo ais jadi ekstra sedap. Kari kambing jadi ekstra. Plus, I'm a chef too. Tak tahu. Sebab tak pernah saja penuh puasa. Okay, look. I janji, I promise, next year I akan try untuk puasa penuh. And I nak buka puasa dengan you. Every Ramadan. And pasal hak tu, I cuma tak nak you flashback je. Jamie, I tak ada dah flashback apa-apa pun dengan dia. I cuma ada flash forward je dengan you. You're perfect. Just the way you are. Ya ke? Buat puasa tu kena baiki sikit, but yes.
Tapi kan, I accept all of you. I accept all of you. Samira, sayang, I cannot live without you. Me too, sir. Yang datang bagaikan bintang kejora. Biar berdirimu hanya terbayang wajahmu sayang, berkedip mencahaya. Setia aku mencintaimu sentiasa. Biar bertahun lamanya waktu cuma menunggu kau menerangkan rindu. Seperti dalam mimpi, segalanya abadi, menemani, memiliki kasih yang kau beri. Afan Azmi. Rambut dia pacak lah. Selamat Hari Raya, Baba. Maaf Zahir batin. Selamat Hari Raya, Afan. Bapa nak minta maaf ke Kak Afan? Apa-apa maafkan Baba. Selamat Hari Raya, Mami. Maaf tu Mami sebab aku selalu buat Mami marah. Afan, Mami pun nak minta maaf tau. Sebab banyak sangat marah Afan. Tapi lepas ni, Afan tak boleh nakal dah tau. Sebab Afan akan jadi abang. Hah? Abang? Baik, duit raya. Ya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Afan. Kenapa kecoh-kecoh ni? Ma. Saya akan jadi bapa lagi. Ya ke kakak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ah. Ma, Jamie, Samira, Ni siapa? Bella. Oh, selamat Hari Raya, Makcik. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, tahun ni Mama dapat menantu baru, cucu baru. Cucu? Oh, Kampung atas sedia, kampung bawah sedia, kami di bandara pulang desa. Kampung Ilis sedia, kampung Simpang sedia, sahabat aku menyusu tiba. Ibu sedia. Yeah? Why so serious? Is everything okay? Tahun ni, I dah tak nak main rumah. Kenapa? Sebab this year, you've already sparked my life like a bunga api. Sayang. You know what? Lepas ni, I dah tak nak makan kuih naik bat. Kenapa? Because you're always in my heart.